Sebuah video tular di TikTok menunjukkan ibu bapa seorang wanita Korea yang begitu teruja membeli belah barangan buatan Malaysia di sebuah pasar raya. Mereka memborong pelbagai jenis kopi tempatan, makanan ringan dan produk lain sehingga memenuhi bagasi seberat 50 kilogram untuk dibawa pulang ke Korea Selatan. Perkongsian ini mendapat reaksi positif daripada warganet yang bangga melihat produk tempatan dihargai oleh warga asing. 70 감자칩이래 이게. 고. Sour jelly. Cheetos. Superi. 아, thank you. 이것도 시원해. 아빠가 좋아하는 치약. 화장실. 진짜 맛있지 이거는. 이것도 먹고 오빠도 먹고. 아니, 이거 너무 많이 산 거 아니야? 이 정도는 사야지. 그거 뭘 그렇게 칭찬하게.